Tengah hari tak tahu nak makan apa, jom Kimi nak bawa korang makan nasi campur dekat Taman Bukit Gelena, Seremban Negeri Sembilan. Selamat datang ke Di Santai Galena. Kedai Di Santai Galena ni beroperasi pada hari Isnin hingga hari Sabtu pada pukul 7 pagi hingga pukul 10.30 malam. Dekat Di Santai Galena, kita ada makan pagi seperti nasi lemak dan berlauk, ataupun korang nak makan tengah hari pun ada juga, masakan-masakan kampung berlauk pun ada. Nak makan dekat sini pukul 7 ke 7.30 kita dah ready lah. Nasi lemak dan kita ada mi kari, mi sop daging, tapi best seller kita nasi lemak lah. Sotong, lepas tu kerang, telur puyuh dan telur mata, dan paling favourite ialah ayam goreng berempah kita. Untuk makan dengan nasi lemak, kita ada paru, kita ada ayam masak merah, kita ada ayam masak rendang. Ayam special kita ada ikan jenahap, asam pedas, kita ada kepala, ekor dan badan lah. Dan kita ada ayam masak merah. Penting daging masak lemak. Negeri Sembilan mesti ada daging masak lemak. Yang tak nak pedas, ayam masak kicap. Rebung perut masak lemak. Dan di sini kita ada kari daging. Sebelum kita nak mula makan, kita kenalah dulu dengan sirap ais. Macam yang nasi lemak yang Kimi ambil ni, ini adalah nasi lemak biasa. Dah sekali datang dengan telur rebus 1 ketul. Kalau korang datang dekat Di Santai Galena ni kan, Kimi boleh cakap korang wajiblah sangat kena rasa mi kari dia. Jadi warga Semar, siapa yang tengah cari kedai makan kan, bolehlah singgah dekat Di Santai Galena.